Biasa apa? Biasa tu tak ada demo tu waktu pergi tahu dia kata. Dalam pik kata ni. Dia kata semua kerben ini atau apa nama orang itu masyarakat itu orang itu balo tak boleh berkor, tak boleh beri kau orang semula harus. Lepas tu ya tu kalau daging ada lagi dia 7 orang tu ya tu dah. 7 orang tu nak beri tu nak tekok orang semula pun dia harus kena beli daging lain ni kau orang semula. Apa yang lagi tak nak tanya orang ni. Ya kalau boleh gak tanya orang hak duk kata tu lah. Nah, sebab tu ya masalah kita tu bila kita beri gapo dia kena ada peluang untuk disoal. Ya kerana kita ni kadang-kadang tak faham maksud. Kadang-kadang bunyi tegang. Nah, tak ada tafsir lah, tak ada apa jadi kita dengar jadi keliru masalah. Kita kalau boleh gak tanya ke situ apa maksud lagu mana. Bila hurai lagi menjadi tadi kita klik kepada tadi maknanya agama ini bukannya berat sangat. Ya ada masalah, satu masalah dia banyak andaian tu banyak lagi. Dia dah asalnya daging kurban qurbah, kita buat amalan kurban bahasa Arab tu kurban. Mari daripada apa dia? Taqarrub ilallah. Apa dia? Nak mendekati diri. Kerana apa amalan kurban? Amalan bagi nak berdamping diri kepada Allah secara sembelih binatang yang maklum pada waktu yang tertentu dengan syarat tertentu. Tu nak panggil kurban. Jadi khusus apa hari pun tetap. Dah itu kan? Hingga khilaf pula ulama masa yang diboleh kurban berapa hari. Kalau tu khilaf tu kata setengah hari raya sehari je. Sampai 3 tu. Kata setengah 3 hari. Nah, hari raya, lepas tu 2 hari kemudian. Ada pun kita tidak berjalan berapa hari? 4 hari. Yaumun Nahar, hari raya, hari 10 tu. Lepas tu, Ayyam Tashriq. Hari Tashriq 3 hari. Artinya 11, 12, 13. Capur 4 hari dengan hari raya. Tu mazhab kita tu. Ada setengah kata 3 hari je. Sehari raya, 2 hari berikut. Kalau kita nak mengelak daripada tu, masalah kita nak menjadi melepas pada kilas itu kan. Kita hari raya lalu tu ittifaq bila. Kalau hari raya lalu ittifaq bila. Kalau pergi hari yang kedua, yang ketiga tu, atas kawan kata sekat 3 hari. Tak apa lagi. Kalau hari yang keempat, nasabah kita boleh nasabah lah kata. Habis masa dah lah. Walau bagaimanapun khilafiyah adalah rahmat. Jangan buat susah. Jangan buat susah. Kalau buat susahnya pun kita ijtihad sendiri, buat mazhab diri. Itu kan. Kena juga mazhab ni. Itu dia masalah. Baik. Jadi masa tertentu sembelih apa dia? Iaitu kerjaan qurbah niati nak berdamping diri kepada Allah. Berdamping apa? Nak mendekati diri kepada Allah. Gak kita maklum dekat secara fisik, secara hisi-hisi ini mustahil. Tak itu kan? Mendekati hati kita pada secara amalan tertentu, masa tertentu dan dengan sembelih menata tertentu. Dengan tu tertentu ada hurai semula. Nasihat tertentu. An'am. Lain tak boleh. Bila sebut an'am, unta, lembu, kerbau, beri kami kibah. Itu an'am. Apa pula? Dengan syarat, ada syarat dah, sampai umur. Dengan syarat, suci, selamat daripada aib, cacat, cedera. Ngaji pula bak cacat lagu mana ke? Tiap-tiap satu huraya panjang kata. Atau nak kata, bukan kerja biasa. Apa pula amalan kurban dia panggil apa? Dia fatillah li'ibadihil mu'minin. Jamuan Allah. Amalan kurban ni panggil jamuan Allah. Kalau tak dunia, kalau jamuan raja macam mana? Dia padah kerah habis segala rakyat. Kalau kita tak uzur, tak pergi boleh tak? Undang-undang.
Tak boleh lah. Tu dia. Ini kerjaan setahun sekali. Hak raja, hak agung ni buat sekali dia kan. Dia padah habis segala rakyat dia. Orang tak terbaik berarti orang tak hormat. Ibaratnya gitu. Kecuali uzur tak ada. Sebab itulah muncullah gerbang walaupun besar atau mana besar pun dia tidak tutup kepada orang tak mampu. Klip adalah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan kena duk butai orang. Gano itu lalu. Kalau tak ada wajib ni. Kan? Mujur tak kita tak wajib. Tapi khilaf lah setengah kata wajib. Setengah kata tak wajib. Nanti khilaf itu rahmat. Cuba ijma' kata wajib. Jadi berat sikit. Lepas tu kalau kata wajib pun terhadap kepada orang yang mampu usaha. Orang tak mampu atau kata wajib pun tak wajib. Atau kata sunat tak sunat. Kalau itu orang yang mampu. Bila orang mampu dah nak buat, nak jaga molek. Kan ini berdamping diri jamu Allah ni. Lepas tu kita kena dengan ikhlas, dengan bukan sesuatu benda. Kadang-kadang orang sekarang ni berbangga-bangga dengan gurban. Itu kan. Tu kadang-kadang dah hari ni. 10 ekor situ. Susah juga. Ya hak demo ni duk nanti semua kan. Teringat buat ni, terbuai dia makan dia. Lagi banyak dia hurung lah. Lalak anak tu makan dia. Dah itu kan. Kuih-kuih kawan hurung dia gitu. Nah, itulah jaga molek lebat amalan gerban. Maka kita nak mengaji syariat zahir, apakah dia benar tertentu tadi. Tiap-tiap satu punyai syarat kena siapa umur berapakah umur uta, berapa umur lembu, kerbau, nama kambing dan biring kibah. Ngaji situ kan. Banyak orang tahu. Selamat daripada cacat cedera, setengah pada cacat cedera. Bilalah. Tu duk mengaji cari telinga, tebuk telinga. Tu ulama bercara begitu. Ulama bercara begitu. Kan. Apa tu kalau hak sakit macam mana? Saya kata bila sakit bawa padaku tak boleh. Kenapa? Kerana gerban nak berdamping diri ke dak ambil hak yang kuru bawa tarik di tarap nak sabar dah. Hak gemuk jual. Dah itu salah itulah dah. Cari hak tunggal sekil boleh sakut bata. Tulah rusuk sakut. Ada orang kecek lagu tu. Bila hak kuru. Ni nampak boleh hak gerban dah ni. Lah. Kecek tu pun salah dah. Ni menyak molek dak tawar dah 40 tak beri lagi. Tak beri lagi. Nak tunggu-tunggu sikit boleh 50 nak beri. Tu dia. Ni tahu pergi makan upah tak lalu nampak nak gerbel dah ni. Jadi kok tu. Ini apa yang kita tak faham kecek tu pun salah dah kira-kira. Kan. Dan ayat ini dia apa? Setelah kita gerbel cukup rukun syarat dah. Nak kena niat. Kan main tu? Bukan biasa. Niat sendiri ataupun boleh wakil. Yang kita mengaji situ. Tak niat dia tak apa wakil. Wakil pada satu orang tolong niat boleh. Nak wakil pada tukar jemelah pun boleh. Tu dah. Pas nak niat masa mana? Situ pula. Kita niat selalu niat ketika semelah tu lagi malas. Apalagi kalau kita sendiri semelah. Aula kita sendiri semelah. Aula kau mana kau tak mana? Dia tak mana tak ada aula lah. Tu dia apa tak boleh hakal kan. Wakil kau orang panah. Apa nak niat ketika mana? Niat ketika kita serah tu. Ataupun nak gini niat ketika lepas pubah masuk niat. Terserahlah tu bab niat. Setelah semelah siap dah dia panggil hasil lah iraqatud dami, menumpah darah dah. Selesai amalan gerban dari segi sekap menumpah darah. Kata setengah ulamanya, selesai menumpah darah selesai. Tapi jumhur kata lepas pada menumpah darah ada lagi hukum banyak lagi. Banyak lagi. Habis setengah-setengah orang dia gerban ke, dia hadir kali semelah dia semelah sudah tu, dia beri ke demo. Selesai dah. Gerban dia selesai dah. Dan pula sunat bagi orang yang gerban tu hadir. Sunat hadir tengok titik darah yang pertama serah tengok. Kerana darah tu bukan darah biasa. Tengok tu hukum mai banyak.
Tu bila menumpah darah dah ada hukum mari pula wajib sedekah mentah sedikit. Lepas tu bagian pada mengaji tu lah. Sunat gitu, sunat gini. Setelah itu dah daging. Daging masa dia makan. Bila makan, nak beri makan kepada siapa? Disuruh beri kepada fakir miskin secara sedekah. Kerana mereka itu bila diterima sedekah jadi milik dia, harus halal bagi dia. Dia nak buat makan ke dia nak jamu pada orang lain, hatta sampai dia nak jual pun boleh. Cuma ulama kerak sikit jual pun jangan kepada bukan muslim lah. Situ kerana seolah-olah walaupun milik dia dah tapi dia terima melalui bagi gerbai kan. Gerbai ke? Gapo daging gerbai tadi? Daging gerbai tu jamu Allah untuk muslimin khas. Sampai tu tak haram bagi hak lain tu. Tapi walau bagaimanapun bila kerana tidak ada nahya sarah, ada juga sedikit khilaf kata harus tu. Tapi kita nak berjalan takwa pada ikhlas tak boleh. Kita pakai terima daripada orang kita terima sedekah, boleh kita buat makan kita, boleh hadiah ke orang lain pula, sedekah ke orang lain pula boleh, metah ataupun nak masak jamu boleh, nak jual boleh. Pakai miskin boleh banyak gawi daging dia. Jual kaya dia, suka dia, boleh. Dan boleh pula satu lagi kita hadiah. Hadiah ni kepada orang-orang kaya-kaya. Kita hadiah. Bezanya orang yang terima hadiah, dia boleh buat jamu yang makan, dia boleh nak sipai taruh makan bila, dia nak sedekah ke Allah pula boleh. Cuma nak jual tak boleh. Itu di antara beza lah. Apa kita sendiri pun patulah nak pergi makan tak ada apa. Jangan kepada je bukan Islam. Kerana apa? Diafatillahi lil muslimin. Jamu Allah khusus ni. Tiba-tiba timbul masalah kita ni zaman macam-macam ke? Tu atas panah-panah kita mengijah lah. Panah mengijah lah. Bila kita mengijah, kita ijah gila. Itu dia lah. Itulah. Lepas tu pergi pada hak sana. Dia pada sana apa sana? Dia kata orang buat grup itu nak berpuas orang. Orang soleh tak boleh. Dia panggil jadikan upah. Mana tukar jemelah, dia nak kerja orang tukar semelah ni panggil semelah makan upah. Ada orang semelah makan upah. Orang nak semelah lembu gapo upah dia. Kadang-kadang seekor lembu dia buat sebentar, dia orang panggil ahli bahagian tu. Yang lapah dia pernah tengok masa dibakar dia rungang kaduk tu. Kebas melah sore lapah tu licin. Allah. Ni bijak dah beri. Tu di rungang kaduk di Kelongning. Tu. Meta pula tu. Ya ahli. Ni kata apa-apa diserah pada ahli selamat. Cuba kata ahli. Tak itu kan? Tu dia. Tu mana katanya. Sudah pada tu nak beri upah pada tukar jumlah tak boleh kerana tadi gerbai. Nak buat upah-upah tak boleh, nak jual tak boleh. Nak jual tak boleh. Lain pada tadi pakai miskin tadi disyarat dibenar ke dia. Boleh dia jual. Kita nak makan upah tak boleh. Lepas tu dia biasa dah makan upah. Ada apa kita upah hak lain. Inilah. Itu lah. Yang makan upah berapa seekor 9 lembu? 100, 200, 300. Ni upah dia. Lepas tu sudah pada tu semelah kita nak sedekah daging mentah. Tak ada apa sedekah tadi ke? Bukan tak upah semelah. Upah suku ni hawi. Gitu tak boleh langsung mu nak semelah mu tak boleh dah ke khabar mu semelah. Berat agama apalah tu. Allah, hamba dia kena tanya murak dia. Saya tanya sini tanya murak orang tu lah. Tanya murak orang tu. Kok mana dia mau tegang gitu mau. Betul lah kalau panggil kata agama kita kena berkecek turut bagaimana ulama hurai. Kenapa kita hurai dia ada kalau ada betul tak boleh jual, tak boleh jadi ke upah. Lepas tu kalau tukar sebelah makan upah, kita upah hal lain lah. Dia upah berapa? 500 dia ambil seekor lembu ataupun 200 katakanlah. Atau kira bercara. Kita upah tu selesai. Hak ni lagi gerbai, kita sedekah ke dia. Ada hak.
Bukan upah gerbang, bukan upah semelah. Jadi ke upah lah ulihnya. Itu masalah. Biarlah cukup. Jadi muka lain. Sudah untuk erti kita sudah. Besar. Tengok. Pak masalah 2 ekor lembu. Lembu seekor ni Allah basah, bukan besar, basah. Melayu kita dia panggil lagu tu. Mubalarah. Kalau Arab pun tu juga ihmarra, merah. Ihmarra, merah. Yang nak panggil itu. Arab lagu tu juga ngaji ihmarra. Oh panjang tu. Itu dah. Besar, basah. Seekor tu besar. Kalau timbang boleh lah 100 kilo. Masalah. Hak seekor ni kecil tapi umur siapa? Panah hak mana? Tilik pada hak besar tu lah. Nah, lagi banyak. Ya tilik mana? Klik pada syarat tadi. Tadi syarat kan nak gerbang syaratnya kena sampai umur. Hak ni tak sampai umur. Hak ni 2 tahun walaupun bermolek ataupun lebih lagi elok. Tapi tak besar, bukan kuruh tu tak boleh berkunung. Cuma kecil. Hak ni besar tapi umur tak sampai. Baik, nak tanya sikit lagi. Nah ini tengok. Kita gerbang hak ni tak ada posah dah lah hak ni. Cacat pun tak ada, cuma halus sikit je tu ya. Tapi siapa umur? Ya sah. Hak ni besar tapi tak apa umur. Kalau kita nak emas 2 ekor halu dah. Hak ni tergerbang cukup dah ni. Seekor lagi tu orang besar malak ni nak gerbang juga tapi umur tak siapa. Nak tanya umur berapa lembu hak besar? Gana? Baru setahun 10 bulan. Ya umur berapa tadi lembu? 2 tahun. 2 tahun genap. 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Kecap kita lagi tu. Mana bila masuk yang ketiga telah panggil 2 cukup. Kalau tak masuk yang ketiga tak cukup. Arti hak ni setahun 10 bulan 11 bulan. Bahkanlah kita kata ada 15 hari lagi. Kalau orang raya oleh 2 minggu lagi malah. Ya mana pandamu. Nak tuna raya pula dah nak cukup umurmu. Manusia yang macam-macam fikir. Kalau tak agama krong kat berat kita ni. Kalau 2 minggu lagi siapa umur malah. Tak apalah kita cari jalan dengan ikhlas hati kita nak gerbang. Orang yang murah hati nak bagi daging dalam gerbang. Maka kita pergi pula. Adakah umur 2 tahun tu ittifaq begitu? Ada ke dah kurang pada tu? Kata tu kena amal tu dah. Nak bangga lah sah. Ya ada juga kata setengahnya ataupun kurang daripada 2 tahun. Tapi syarat kena setahun lebih. Ada juga yang kata ni kalau kita nak amal, Allah berasa suka nak bagi daging, suka nak apa ni amal peluang bagi kita. Kita turut kawan yang mengatakan. Gigi luruh. Gigi tangan menandakan kata dia siapa umur cara balik. Hak tu asal ada kecek di atas biri. Biri itu biri kibah itu umurnya setahun genap. Kerana biri ni dia berbeza dengan kami, dia cepat balik. Maka umur dia setahun. Patut atau tak sapa atau tanggal gigi hadapan. Maka tanggal gigi hadapan tu menandakan dia balik dengan keluar mani. Balik dengan umur setahun. Supaya manusia balik dengan umur 15 tahun tahdid genap. Atau keluar mani datang kota masa umur 9 tahun lebih kurang ke atas. Bagi baliklah budak tu tak nanti 15 lah. Nampak? Ni pun biri bila dia tanggal gigi tanda kata dia tu balik dah. Balik secara keluar mani dia balik dah. Padahal di mana mungkin nak tanya tak boleh biring. Kalau dia tanya huai tu baik amani lagi huai. Tu baik dah. Umur berapa huai? Umur 10 tahun. Tu baik dah lagi amani dia tak kenal dia. Biasa tu dia. Mimpi mak dia gajah keluar amani kata dia.
Oh, balik lah. Pak kami ingin nak tanya mana? Ada tak dalil dia? Tanggal gigi hadapan tu menanda kata dia balik dengan. Tapi syarat kamu dia pada 6 bulan. Kalau lihat sini tak ada. Sabi tak orang peluang tu kan dia duk cabut gigi tu. Nyemai boleh pula dah nak berjual. Ni cabut gigi nak mereka. Jadi manusia ni dia tak takut Tuhan. Jadi semua mak nikah. Sebab tu kita kena tanya takwa dulu kan. Itulah. Masa kita ni. Nampaknya cukup satu ada. Satu. Ayat kedua tak ada lah. Saya nak tanya apa? Saya ni lekat lah kau klik tak tanya kau tidur. Apa tu? Awal tadi awal tengok tak? Dengan apa baju surah satu ayat dan ayat surah Al-Anbiya. Abu ahad dzikri. La ta'lamun. Sampai ayat itu kamu tak tahu kamu pernah agama misalnya lah ulama. Ya betul. Ayat kita mau pakai kita tak tahu kalau kamu dunia boleh dia. Iya. Ya begini. Ulama arti apa bahasa Melayu kapung? Bahasa kapung. Ulama jamak pada alim. Ya dua mari. Jamak pada alim. Alim. Bahasa kita berapa Melayu? Orang reti, orang pandai. Orang tahu, orang pandai. Tak ada kena agama nak buat apa pun kita nak cari orang pandai dah. Nak buat rumah kita tak pandai boleh? Baik sendiri. Umum sekali mesti dah. Tuhan berkata suruh tanya orang pandai. Lepas tu kan in kuntum la ta'lamun jika kamu tak pandai. Tu mai bahasa kapung. Jika kamu tak pandai, mu tanya orang pandai. Itu. Mutu kita rusak, pergi cari orang pandai. Pandai baik ke mutu. Walaupun pandai tu ke rumah tak pandai baik ke mutu, tak boleh. Apa ada? Apalagi agama. Itu dah. Iya. Ya tak supo ya. Supanya. Tentu sekali orang tak pandai je rusak. Mari hadir lain pula. Apabila diserah urusan kepada bukan ahli rusak. Orang bukan ahli. Orang beki dia tangan. Dia bukan ahli. Dia ada beki mutu. Mana boleh beki dia tangan? Alih. Nak itu kan? Orang beki meko, beki mutu tak boleh. Dia sekeru tak supo. Itulah bandingnya sebagai bandingnya dah. Jadi kesimpulannya, ya kita perlu kepada orang tahu setiap medan. Kita perlu kepada orang pandai setiap segi. Kita sangat-sangat beruntuk dan bahajak kepada mereka itu. Dan Allah pun ada isyarat, kamu tanyalah orang yang tahu jika kamu itu tak tahu. Yalah, umum. Ulang mana? Kita tanya nama ni, pas tanya nama ni pula. Boleh ke tak berulang-ulang? Boleh, masalah tanya tapi nak pelaga jangan. Lepas tu kalau hak ni jawab gini, ya ada satu cara. Hak ni jawab gini, ada satu cara. Dan pula dua ni bunyi khilaf. Tak ada khilaf kalau tak pandai hipung. Tanya ke pula yang tiga hak bersih. Aku pening. Tanya dia ni kata boleh. Tanya dia ni kata tak boleh, masalah yang sama. Gak tak ada pelat, boleh tak boleh, tak ada belawai kalau pandai hipung. Tengok Rasulullah SAW, orang tanya, ya Rasulullah saya puasa kucuk isteri boleh tak? Boleh. Mari satu orang lain, ya Rasulullah saya puasa kucuk boleh? Tak boleh. Kok mana boleh tak boleh? Kena hurai semula ilak sebab apa yang ni boleh, sebab apa yang ni tak boleh. Hak ni jawab kata tak boleh, kena tanya, kerana apa jawab tak boleh? Kerana dia ni royak, dia tak supa. Masalah sama dia royak silap kelima sikit ya, hukum kelain dah. Tanya orang lain silap kelima sikit. Hak ni tu tak boleh tak boleh. Tak ada berlawan apa boleh ada dia royak. Ku nak tanya mu royak lagu mana lapar. Ku royak lagi. Kena ya tak boleh pun. Tak boleh. Kalau lagu ni boleh. Kena ya tu kata boleh. Jadi menyalah orang lain, nyalah mung tu royak tak tu. Itulah. Ataupun ilak tak sama. Sebab tu kalau tanya masalah ni suka duk hurai, duk tanya, kelik duk tanya lah mana dia mau kata dulu itulah mana, mari tanya semula lagu ni supa dengan dia mau kata. Kemungkinan berlaku lagu ni bukan bertanya lagu lain sikit. Abang jenduk suka tapih kita tapih. Dah itu kan? Berarti kalau ada tak?
Nah, setengah pakai mati pum tak boleh. Boleh. Yang tak ada hurai. Jadi timbullah kuat puas hati. Tak itu kan? Itu saja masalah. Nah, cukup.